Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Hasninda Raji dalam Berita ICU JPM 2025. Perdana Menteri turun padang ke negeri-negeri bagi mempengerusikan mesyuarat khas pembangunan negeri bersama pimpinan utama negeri dan agensi persekutuan. Fokus utama tinjauan adalah usaha-usaha menotahkan miskin tegar. Melalui geran sejati madani berjumlah RM70,000, komuniti JPKKP Kampung Baru Belukar Perlis menjalankan perkhidmatan vending machine sabun basuh layan diri dengan harga yang murah. Sejumlah 17.5 juta geran sejati madani telah diluluskan kepada 198 komuniti di negeri Perlis. Sebanyak 13 projek pembangunan RMLT berjaya disiapkan di negeri Selangor, merangkumi naik taraf serta pembinaan tambahan bangunan sekolah, hospital, jalan raya serta pelbagai infrastruktur. Perkara ini dibentangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Pembangunan Negeri Selangor yang dipengerusikan oleh Menteri Besar Selangor. Kerajaan Persekutuan terus komited dalam memastikan pembangunan yang seimbang dan lestari dilaksanakan di negeri Selangor di bawah Rolling Plan ke-5 Rancangan Malaysia ke-12. RM5,000 telah disumbangkan kepada dua ketua isi rumah yang menjadi mangsa bencana ribut di kawasan Parlimen Tambun. Sumbangan tunai Ihsan Madani ICU JPM ini telah diserahkan oleh Pengarah Pembangunan Negeri Perak. Sesi penyerahan turut disaksikan oleh Wakil Parlimen Tambun, Ketua Kampung dan pegawai-pegawai Seksyen Khas ICU JPM. Sementara itu, 1,170 ketua isi rumah KIR di daerah Kemaman Terengganu yang terkesan akibat banjir turut menerima bantuan wang ihsan RM1,000 bagi meringankan beban keluarga mangsa banjir dalam usaha pemulihan akibat bencana. Pada 10 Mac 2025, Datuk Seri Solihuddin Alyubi bin Zakaria melaporkan diri sebagai Ketua Pengarah Unit Penyelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri ICU JPM ke-18. Sebelum ini, beliau merupakan Ketua Setiausaha Sulit kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Selepas sesi clock-in, beliau mempengerusikan perjumpaan khas bersama pengarah-pengarah bahagian. Sekian berita ICU JPM, reformasi satu kemestian. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.